Tengok apa? Tengok perempuan pakai bikini. Ya. Mana? Tu? Mana cuma tunjuk ni. Dia pergi nak tunjuk saja dia memang dia tunjuk. Oh, dia lelaki patang lepa kan? Tengok. Berdosa memfitnah. Hidup tak baik. Masalahnya matinya ke sana. Alah. Kisah pun tengoklah. Aku tengok juga. Dalam banyak-banyak orang kan, diorang jealous sama apa tu pipi saya. Sebab pipi saya ni semua orang cakap, ya Allah terlalu sempurna. Daripada muda memang dah ada pun. Tapi bila semakin tua, dia rajin urut. Jadi saya kena suami saya urut muka dia. Dia kata, ya Allah sedap ni urut muka. Dia tak ngaku kan, dia lepas shave muka. Dia terlalu sopan santun. Yang saya pula ganas macam lelaki. Lepas tu dia cakap apa? Sabar ya, sabar. Saya tak sabar. Tapi itulah kerana saya. Sabar tak dengan saya? Sabar. Cuba cerita perangai sikit. Cerita sikit. Yang jujur. Kena sabar banyak. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Di dalam sesi live ini, kita dapat menyaksikan buat pertama kalinya Bonda Rozita Ibrahim live bersama suaminya yang merupakan abang sulung Datin Rebecca. Kemesraan dan keserasian mereka berdua membuatkan penonton juga turut blushing. Okey, Husnul Khatimah dia kata pernafasan dia berbau. Orang yang mulut dia berbau, nafas dia berbau. Kadang-kadang bukan sebab gigi, tapi disebabkan oleh dia punya usus dan organ hati dia bermasalah, sistem pencernaan dia bermasalah, jadi dia akan naik dekat mulut. First kali nak tahu kita sihat ialah tengok air kencing kita. Air kencing kita kalau warna kuning sangat, itu maksudnya organ hati kita tak berapa bagus. Lagi satu, macam mana nak tahu organ hati kesihatan kita bagus? Kalau kita kerak kentut sangat, maksudnya organ hati kita tak sihat. Saya memang pakai skin gel sebelum tidur. Yang tanya saya Isma. Dan suami saya sendiri pun pakai skin gel. Dia sangat beauty conscious, sangat suka kecantikan. Terima kasih Agnes Radin Robert. Apa maksudnya? Tak tahu. Ada benda soal jawab, ada benda tak boleh.